RM19.90. RM19.90 macam ni semua banyak. Betul. Okey, dah sampai. Ni Taman Balak. Lama tu tak datang ni. Orang Keramat panggil sini Taman Balak. Tapi kita nak makan dekat sana, dia kedai viral orang cakap. Lain betul lah sekarang tu. Banyak gila kondo-kondo. ACC kan, nampak tu kat ACC. Ni Habib Helvi Heritage Cawangan Keramat. Nampak? So, itu tasik dekat punya set nasi Arab mandi bulan puasa. Dia set mandi couple, set mandi Maharaja. Wow. Set Talam Maharaja. Dia promo daripada RM19.90. RM19.90 macam ni semua banyak. Betul bang? Banyak je ni? Ya. Bukan. Bukan? Oh, ingat RM19. Sorry bang. Yang ini, yang bermakan ni harganya RM199.90. Ni kita ada lamb shank, lamb cube, kita ada ayam kapsa, kita ada telur saffron juga. 5 biji untuk 5 orang ya. Kita ada lamb grill dengan beef rib. Oh, besar beef rib dia. Lepas tu kita ada sup. Sup ni sup lamb cube lah. Oh, lengkap yang ni. Ya, Dia punya sup. Orang makan boleh makan ni? kat sini boleh makan 5 ke 6 orang bang. 5 ke 6 orang banyak macam ni Oh, rasa macam 7 orang boleh ni Boleh bang. Tak. Yang memang ni saffron bang. Saffron real lah ni? Saffron real bang. Oh, mantap lah. Okey kak, terima kasih kak. Okey, Saya bang. makan dulu Okey, makan bang. Enjoy your food bang. Okey, terima kasih. Ni kita nak start mana? Lembut kan? Wow. Ni dia punya ayam. Ayam kapsa dia tu. Telur saffron, cat sikit lah. Pakai saffron nori kot. Sama je rasa dia dengan telur biasa. Okay, dia ada lamb shank. Ni kalau dekat Singapura dia pakai daging sup merah. Shank sup merah. Dia ni yang pekat lah. Bodoh. Dia tak lembut sangat. Dia kenyal sikit. Nampak? Lembut ke lah. Sup tu. Okay, mana-mana korang yang duduk area Kuala Lumpur, especially Keramat, datang ke Habib Helvi Heritage Cawangan Keramat. Yang ni view dia cantik. View Tasik Keramat. Korang jangan lupa like, komen and share video ni tau.